Okey, bagi soalan ni diberi panjang lengkuk AB ialah 12.707. Okey, ini 12.707. Okey. Luas sektor AOB ialah 88.95. Okey, kesemua ni kan. Okey, cari jejari. Jejari dekat sini. Dia nak OA ataupun dia nak apa ni? AO ataupun BO. OA ataupun OB lah kan. Dia nak cari jejari kat situ. So, kita ada jejari. Yang kita tak tahu sekarang ni, kalau ada lengkuk, okey, formula untuk lengkuk AB, S sama dengan J theta. Dekat sini, S diberi. J tak tahu, J kita nak cari. Theta pun tak tahu juga. Okey, dua-dua tak tahu. Untuk ni pula, dia bagi luas sektor. Okey. So, luas sektor yang ni, 1/2 J dengan theta, kedua-dua tidak diberi. Maksudnya dekat sini, okey, kita kena selesaikan guna persamaan serentak lah. Okey, persamaan serentak. Di mana S sama dengan J theta tu dengan L sama dengan 1/2 J kuasa 2 theta lah. Kita gantikan nilai dia. Okey, J theta ataupun S tu 12.707. Okey. Yang ini 1/2 J kuasa 2 theta sama dengan 88.95. Okey. Macam mana nak hapuskan? Awak boleh buat persamaan serentak, buat theta sama dengan ko. Theta sama dengan, boleh juga. Okay. Kalau theta sama dengan dia jadi 12.707 bahagi J kan. Lepas tu, okay. So, masukkan ke dalam persamaan yang kedua. 1/2 J kuasa 2 theta. J kuasa 2, theta tu okey 12.707 bahagi J. Sama dengan 88.95. Dan dekat sini awak selesaikan J lah. Okey. Ini boleh potong J. J kuasa 2 di mana J darab J. Sebab tu dia hilang tinggal J sahaja. Tinggal J sahaja. Kan J kuasa 2 tu adalah JJ. J darab J. Kan? So kita potong lah. Kita potong 1. Tinggal 1 lagi kan. Okay, so lepas tu 2 ni pula 1/2 dengan 12.707. Kat situ boleh 12.707 bahagi 2. Boleh selesaikan dekat situ 6.3535 J sama dengan 88.95 dan awak selesaikan J bahagi. Kan? Jejari dia 14.000. So, jejari dia 14. Soalan nak apa? Cari jejari dan nilai theta. So, jejari dah settle. Theta pula masukkan nilai sahaja. Okey, theta dia 12.707 bahagi 14. Okey, 0.9076 radian. Okey, bagi jawapan dalam 4 angka bererti. 4 angka bererti. So, matematik kita dah tahu kan angka bererti tu macam mana kan? 4 angka bererti. Maksudnya kalau yang ni kita mula daripada sini kan. Kosong ni tidak kira. So, 1, 2, 3, 4 lah. 4 angka bererti. Okey, at max kita bagi jawapan dalam 4 angka bererti. Okey. Selesai 4 markah. Okey, nombor 2. Selesaikan persamaan.
Okey, ini matematik dah lepas. Okey, arithmetic saja. Selesaikan persamaan kalau dapat soalan macam ni kan. Kita buat bagi sama penyebut dia. Bagi sama penyebut dia. Bagi sama asas dia. Asas dia tu yang dekat bawah lah. 282. Kena bagi sama kat situ. So 8 tu cuba adjust bagi dapat 2 juga. Si Faye lah memainkan peranan. 8 tu ialah 2 kuasa 3. Awak try lah 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4. Mana dapat 8? Okey, tambah dengan 2 kuasa 3 X tolak 1. So, bila kita dah sama asas, dah sama kan? Okey. So, kita boleh teruslah. Untuk yang dekat sini, dia tambah tau. Jangan kita buat 3 tambah 3X tolak 1, tak boleh. Okey, indeks ni bila mana A kuasa M darab dengan A kuasa N. Bila mana darab, kuasa dia tambah. Kan? Kalau darab, kuasa dia tambah. Tapi kalau ni A kuasa M tambah dengan A kuasa N. Yang ni mana boleh tambah? Yang ni tak boleh tambah. Okey, so kalau ada macam ni, kita kena buat pemfaktoran lah. Kita kena buat pemfaktoran. Kalau macam soalan ni, okey, 2 kuasa 3X ni. 2 kuasa 3. Okey, untuk tambah tu, 2 kuasa 3X. Tolak 1 tu bermaksud kita darab dengan 2 kuasa negatif 1 lah. Kan? Bila kita darab, kita pun 3X tambah tolak 1. Kan? Bila kita darab, 3X tolak 1 lah kan? Kita gabung. Ataupun kalau kita nak buat bahagi pun boleh juga. Kalau nak buat bahagi 2 pun boleh. Okey. So lepas tu pemfaktorannya awak faktorkan apa yang sama. Ini 1, ini 1. Apa yang sama dalam kedua ni? Yang ni okey. 2 tu kan keluarkan apa yang sama. Dekat sini yang samanya ialah 2 kuasa 3 lah. Dia sama dekat 2 kuasa 3. Yang ini tinggalnya 1. Okey, tambah dengan 2 kuasa, okey, 1, 3X. 2 kuasa 3, 1 tambah 2 kuasa X tolak 1. 2 kuasa 3. Okey, yang ini 2 kuasa 3X. Oh, yang ni tak boleh nak faktorkan 3X kan? Okey, boleh tak apa. Kita faktorkan, jap. Kita cuba okey, kita boleh pindah kita pindah yang ada X ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri. 2 kuasa 3X tolak dengan 2 kuasa 3X. Kalau macam ni kan. Okey, saya pusing balik. Saya padam balik. Kita boleh bawa yang ada X tu ke kiri. Sometimes kita ubah dia 8 tu jadi asal 2 semua. Okay. Sebab kita tak boleh nak tambah tolak kan. Kita tak boleh nak buat penyelesaian yang ni kan antara dua ni. Okey, so kita pindah. Bila tak boleh, kita cuba pindah pula. Okey, yang ni jadi tolak kan. Sebab Kak Sanan tambah bila pindah jadi tolak kiri. Okey, 2 kuasa 3. Ini tambah, pindah jadi tolak. Okey, dekat sinilah kita buat pemfaktoran. Sini nampakkan yang sama kan? Okey, kita faktorkan 2 kuasa 3X. Okey, faktorkan 2 kuasa 3X. Jadi baki dia kat sini ialah 1. Yang ini pula baki dia ialah 2 kuasa negatif 1. 2 kuasa negatif 1. Sebab dia daripada 2 kuasa 3X
darab dengan 2 kuasa negatif 1. So, bila kita dah fakturkan yang ini, tinggal yang ni lah. Okey, sama dengan 2 kuasa 3. Okey, yang ni boleh fakturkan. Boleh kekalkan dekat situ. Yang lain pindah. Okey, sebab sini darab, so pindah jadi bahagi. Nampak kat sini semua nombor kan? Boleh selesaikanlah tu berapa nilai dia. 2 kuasa 3. 1 tolak 2 kuasa X. 1 tolak 2 kuasa negatif 1. Situ boleh kira lah tu. Masukkan dalam kalkulator. 16. Okey. Okey, 16 tu. Okey, cuba cari. Dia 2 kuasa berapa? Kuasa 4. Okay, so, bila asas dah sama, ni 2, sini 2. Okay, kita boleh ambil indeks dia lah. 3X sama dengan 4, maka X ialah 4/3. Okay, so dia dah trigger dah kat sini lah kan. Indeks cert log. Selalu juga soalan ni masuk. Okey, nombor 3. Cari julat X. Ini form 4. Fungsi kuadratik. Letak samaan kuadratik kan. Okey, negatif 5X tolak 2. Pindahlah kan. Pindah ke sebelah kiri semua. Tolak 5X kuasa 2. Tolak lagi 6X. Okey, kecil daripada kosong lah kan. Pindah je. Yang ini pindah, yang ini pun pindah. So, masih lagi sini tambah. So, pindah tu jadi tolak lah. Okey. Yang mana boleh tolak, kita tolak. Okey, X kuasa 2 saya letak depan. Negatif 5X tolak 6X. Negatif 11X. Tolak 2. Kecil daripada kosong. Okey. Untuk ketaksamaan lah kan. Untuk ketaksamaan. Bukan sama dengan lah. Kalau ketaksamaan ni, saya sarankan bagi jawapan dalam positif. Bagi persamaan tu, ketaksamaan dia positif. Sini kan negatif 5 kan. Kita positifkan dia. Jadi 5X kuasa 2. Bila yang ni kita tukar, semua kena tukar lah. Bila kita tukar tu, okay, simbol pun akan bertukar. Simbol akan tukar sebab sebenarnya kita bahagi dengan negatif 1. Bila kita tukar, hilang negatif tu kan, sebenarnya kita bahagi negatif 1. Kalau kita bahagi negatif, ketaksamaan kena terbalik. Okay. So, dapat kat sini barulah awak tekan kalkulator dapat apa. Tekan kalkulator dapat negatif 1/5 kan? Okey, negatif 1/5 dengan negatif 2. So, tak apa, kita masukkan dulu. 5X tambah 1. 5X. Ni tolak tu jadi tambah. Negatif 2 dia jadi tambah 2 kan? Okey. So, dekat situ, okey, jangan bagi jawapan dalam sama dengan terus. Tak boleh. Kita tengok dulu. Ni
Mana lebih kecil? Negatif 1/5 ke negatif 2? Negatif 2 lebih kecil. Okay. Kita tengok ni. Graf kita ni kan. Tadi kita dah positifkan dia kan. Ni dah positif dah. Okay, graf kita senyum lah. Ni kita dah positifkan dia. Kalau yang asal kita negatif. Tapi saya sarankan kita positifkan dia. Kita lukis akan sentiasa positif lah. Buat yang ni. Okay. So, kita dapat. Kalau ni. Ini lebih besar kan. Kalau lebih besar, loret bahagian tepi. Atas pada ni lah. Ni nilai Y dia atas. Ni nilai Y dia bawah kan, negatif. Y dia bawah ni. Ni paksi Y kan. Sorry. Ni paksi X katakanlah. Ni paksi X. So kat sini kan. Y dia positif, sini Y dia negatif. Kini kita nak positif lah. Okay. So julat bagi X ialah jawapan yang betul kurang daripada negatif 2 dan lebih besar daripada negatif 1/5. Itu jawapannya. Kita akan ambil yang ni. Lebih besar daripada 0. Okey, lagi fungsi kuadratik. Persamaan kuadratik, okey yang ni. Punca-punca M dan N. Okey. Dia ada punca. Okey, kita ada dua punca berbeza, punca yang sama dan tiada punca kan. Yang tu kita cek guna A kuasa 2 tolak B kuasa 2 tolak 4AC kan. Yang tu kita tengok kalau lebih besar daripada 0, dua punca berbeza. Kalau sama dengan 0, dia punca yang sama, satu punca. Kalau kecil daripada 0, dia tak ada punca. Okay, untuk yang ni, dia ada punca. Kemungkinan punca yang berbeza kat sini. Soalan pertama, nyatakan jenis punca. Okey. Soalan nak tahu dia ni antara yang saya bagi tahu tadi kan. Punca berbeza ke, sama ke, tak ada. Okay. So kita cek guna B kuasa 2 tolak 4AC. Nak tahu punca B kuasa 2 tolak 4AC. Nyatakan jenis punca. Okey, kita cek kat sinilah dulu kan. Cek yang ni saja. Cek yang ni je. Tiga X kuasa 2 tambah 4. Kita buat sama dengan 0. Pindahkan ke semua. Ke sebelah kiri. Sama dengan 0. Kita nak tahu B4AC itulah kan. Jadi yang apa ni? Ini 3X kuasa 2. Yang ada X tu 2K. Negatif 2KX. So kat sini ini A. Ini B. B dia negatif 2K lah. Okay. Ini A. Ini B. C dia 4 tambah K. Ini C dia. A, B, C. Kita nak tahu jenis punca. Kat sini kita nak tahu jenis punca. Masalahnya K tu kita tak tahu nilai. Boleh try. Kodlah K tu hilang ke. Boleh juga nak try tu. Tapi kalau tak hilang, okay, kita kena carilah maksudnya.
Sini dia bagi punca-punca M dan N. Dia dah bagi dah punca M dengan N. Persamaan tu ada punca M dengan N. Okey, kita kan ada formula X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X tambah hasil darab punca sama dengan kosong kan? Jadi kita bandingkan dua tu. Hasil tambah punca maksudnya M tambah N. Okey. Sepatutnya kita dapat macam ni lah. X kuasa 2 tolak M tambah N. X. Hasil tambah punca. Hasil darab punca pula kita darab. Okey. Jadi kita kena bandingkan dua ni lah. Kita kena bandingkan dua tu. Untuk cari nilai K ataupun MN ke. Biar dapat salah satu ke. Lepas tu kita cuba dapatkan B kuasa 2 tolak 4AC. Okay. Alright. Kita cuba. M tambah N sama dengan 2K kat situ. 2K per 3. Negatif 2, negatif B per A. Hasil tambah punca ialah negatif B per A. Okay, so negatif B tu negatif 2, positif lah kan. Okay, tak apa. Negatif 2K pula. Negatif B per A. Kena tahu yang situ. Okay. HTP ialah negatif B per A. Untuk hasil darab punca pula C per A. Itu yang kita kena tahu. Okay. 2K per 3 kan kat sini. Satu lagi, MN ialah untuk MN ni C per A. 4 tambah K per 3. 4 tambah K per 3. Okey, soalan ni dia berapa markah ni? 2 markah je tak silap ni. Tapi agak panjang juga Tak adalah panjang ni sebab saya tulis satu-satu je agak panjang. Dia nak dapatkan yang ni, lepas tu yang ni. Jadi awak kena masukkan dalam ni lah. Okey, masukkan. Okey, masukkan dalam ni. M kuasa 2 tambah N kuasa 2. Ini sebenarnya kalau kita nak masukkan sini kan. Ini level tinggi juga soalan ni, aras tinggi juga. Maksudnya awak kena tahu. M kuasa 2 untuk dapat yang ni dia kena M kuasa 2 tambah MN tambah 2 MN. Tambah 2 MN tambah N kuasa 2. Ini awak kena tahu. Tolak 2 MN, sorry. Sekejap. Okey, betul. M kuasa 2, sekejap. M kuasa 2. Okey. Yang ini ni, untuk sinilah. Untuk yang ni. Okay. Ini adalah M tambah N kuasa 2. Ni. Jadi M tambah N kuasa 2 tolak 2 MN. Oh, ni kena mahir yang ni. Kena tahulah kat sini. Okey. So, lepas tu, bila kita dah ada, kita masukkan nilai lah. Ini 4/3 kuasa 2. Masukkan nilai. Tolak 2 MN, tolak 2 darab 4 tambah K per 3. Perhati balik ni. Ini, sini dan sini.
Lepas tu try pindah-pindah biar jadi sama dengan kosong. Try pindah-pindah biar sama dengan kosong. Okey, ini bila saya dah kembangkan dia, kuasa 2, 4 kuasa 2, 16, 3 kuasa 2, 9. Okey. So yang ni pun saya darab 2K kuasa 2, 2 kuasa 2, 4, K kuasa 2, 3 kuasa 2, 9. Okey, sini okey kembangkan 2 darab 4, 8, 2 darab K, 2K per 3. Dan untuk hapuskan penyebut bawah, kita kena samakan dia dulu. Di mana 3 ni kena darab dengan 3 bagi sama dulu. Kena bagi sama. So 8 darab 3, 24, 2K darab 3, 6K. Jadi lepas tu saya gabung sekali 9. Gabung sekali. Yang ini tolak tu dia darab masuk lah. Negatif 24. Negatif darab positif. Negatif. Dia per 9. Per 9. Okey. Sama dengan kosong. Lepas tu 9 tu naik atas. Jadi darab. Kosong darab 9 jadi kosong. So hapus. Tinggal macam ni. Okey. Tinggal macam tu. Okey. Lepas tu negatif 4K kuasa 2 tolak 6K. Yang mana boleh tolak kita tolak. Yang mana boleh tambah kita tambah lah. 16 tolak 24 dapat negatif 8. Okey. Sampai sini kita biasa kita fakturkan negatif kan. Okey, fakturkan negatif dia dulu. Ni bukan ketak samaan. Yang ini bukan ketak samaan. Okey, kalau bukan ketak samaan, awak first step kita tengok persamaan kita ni, kita permudahkan dia dulu. Permudahkan dia. Jadi kat sini kita boleh bahagi 2 lah. Okey, bahagi 2. Negatif 2K kuasa 2 tolak 3K tolak 4. 8 bahagi 2, 4. Sampai sini barulah kita tekan kalkulator lah. Okey, pastikan negatif tu kita letak kat tepi dulu. Okay, dan kita tekan kalkulator tu yang ni lah. Tekan kat sini dulu. Kalkulator tu tekan yang positif punya. Jawapan dapat sama nanti. Cuma negatif tu, cara kita tulis tu negatif tu biar duduk kat luar. Dua, 3, 4 masuk dalam kalkulator. Dapat I. So, salah kira kot tadi kan. 2, 3, 4. Salah kira pula.
4 kuasa 2, 16. Lapan darab 3, 24. 2 darab 3, 6. 3, 3, 9. 4, 16 tolak 24. Negatif 8. 2, 3, 4. Dah. Negatif 2, 3, 4. Okey, sepatutnya bila saya kira-kira tu saya dapatlah jawapan. Negatif tu saya masuk balik, so tinggal 2 jawapan lah. Sepatutnya dapatlah jawapan. Kita dapat jawapan K tu berapa? Kita dapat jawapan K, so kita akan tahu jenis punca dia dalam yang sini. B ni. Kita masukkan nilai K. Lepas tu kita tengoklah B kuasa 2 tolak 4 AC tu. Kita dapat jawapan. Okey. Oh, soalan dia macam terbalik tau. Yang kedua tu kita dapat nilai K kan. Yang kedua tu kita dapat nilai K dulu. Lepas tu barulah yang pertama kita dapat punca. So kita sekaligus dalam satu soalan dapat 4 markah. Boleh? Ada nak tanya apa-apa? Mungkin ada silap kira. Saya ada silap kira ni. Tak pasti dekat mana. Cumanya untuk step tu, kita flow dia tu dah betul dah. Flow dia tu cari K. Dapat K, kita pergi balik B kuasa 2 tolak 4 AC. Kalau lebih besar daripada kosong, dia dapat 2 punca nyata dan berbeza. Okey. Kita pergi nombor 4. Persamaan garis lurus. Ini hukum linear. Oh, semua hadir ini, alhamdulillah. Saya rasa trigo tu biarlah dulu trigo tu kita jawab soalan dalam paper ni lah. Ini persamaan garis lurus. Oh, okey, persamaan garis lurus. Titik tengah nak kata hukum linear. Boleh, ada juga linear tu ada. Kalau geometri koordinat pun ada juga. Kan, titik tengah A dengan B. Persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus selari dengan yang ni. Okey, maklumat dia, kita nak cari persamaan Y sama dengan M, X tambah C. Okey, sama juga dalam matematik. Kalau kita nak buat persamaan garis lurus, kita kena tahu M dulu. Kena tahu M dulu. So, M dia ni selari dengan yang ni. Maksudnya, kita kena tahu M dia ni lah. Bila selari dia sama. Okey, kita check kecerunan M dia dekat dalam ni.
Bawah penyebut dia kena bagi sama. 4 darab 3, 3 darab 4. Nak bagi sama. Biar sama-sama jadi 12. Okey, so atas pun kena darab yang sama dengan yang bawah. Okey, 3x tambah 4y. Dekat sini dia per 12 kan? Dia per 12. So saya bawa ke 1 terus. Jadi 12. 1 darab 12 lah. Ini kan 12, 1 darab 12. Terus. Okey. Lepas tu 4y sama dengan negatif 3x kan. Pindah 3x, pindah. Negatif 3x tambah 12. Dekat sini kita boleh nampak M dia ialah negatif 3. Okay. So, M kita ni negatif 3 lah. Lepas tu untuk nak buat persamaan nak cari C. Nak cari C tu kita kena ada at least satu koordinat lah untuk cari masukkan dalam X dengan Y tu kan. At least satu koordinat. Okey, kat sini dia kata garis lurus tu dia lalu titik tengah antara A, B. Dia bukan lalu A dan B. Dia bukan lalu A atau B tapi dia lalu titik tengah A, B. Contoh macam A dengan B tu kat sini kan. So titik tengah dia ni, okey, persamaan garis lurus tu maybe kat sini ke? Ni, ini garis lurus yang ni kita nak. So dia tak lalu A, B lah. Okay, jadi titik tengah tu, yang ni geometri koordinat. Titik tengah, kalau medium ke titik tengah ke, tambah bahagi 2. Tambah bahagi 2. Untuk koordinat A negatif 2, 3. B 6, 9. So untuk X tu, negatif 2 tambah 6 per 2. Cari titik tengah. Okay, untuk Y, 3 tambah 9 per 2. So, titik tengahnya adalah 2. 3 tambah 9, 12 bahagi 2, 6. 2, 6. Okay, titik tengah kat sini 2, 6. So, at max ni, kita terus je guna formula Y tolak Y1 sama dengan M kurungan X tolak X1. Ambil yang ni terus. Okay, Y tolak 6 sama dengan M yang kita dapat, negatif 3. X tolak 2. Okay, X tolak 6 sama dengan negatif 3X tambah 6. So, X sama dengan negatif 3X tambah 12. Okay, boleh? Ya Allah, ya Tuhanku. Sini salah ni kan. M kita negatif 3. Tak perasanlah saya, ya Allah. Y kita tu kena bagi duduk seorang. Negatif 3/4 lah. Okey, negatif 3/4. M tu adalah negatif 3/4. Ini M dia. Okey, sorry. Kalau salah tegur. Kalau saya salah tegur sebab kita sama-sama manusia kan, kita pun tak perasan. Negatif 3X. Negatif 3/4 lah ni. Alah. Negatif 3/4. Negatif 3/4. Okey, tambah. So, di sini jadi
6/4 tambah 6 15/2. Okey. So, jawapan dia kan? Okay. So, ini jawapan dia. Ada nak tanya apa-apa? Tak. Okey. Next, cuba buat dulu nombor 5. Yang ni indexed log. Indexed log. Cuba buat dulu nombor 5.
Okey. Kita sambung nombor 6. Ada orang ke ni? Emoji sikit. Okey, Azhar. Okey, nombor 6. Vektor selari PS selari dengan QR. Okey, baru je kita buat minggu lepas. So, kalau selari bermaksud PS tu selari ada lambda lah. Okey, lambda dengan QR. Cari nilai H. Okey, boleh guna macam bentuk metrik macam ni ke? Pun boleh. Lambda H negatif 12. So, cari nilai H. Okey, yang ni tak ada masalah lah. Cari nilai H. Maksudnya kita cari lambda dulu. Negatif 4 sama dengan lambda negatif 12. Okey, cari lambda. Compare. Negatif 4 bahagi negatif 12. 1/3. Kemudian dapat lambda. Kita ambil yang atas lah. 2 sama dengan lambda H. Okey, kiranya 2 sama dengan 1/3 H. Dan kita cari H lah. H sama dengan 2 darab 3, 6. Okey, B. U dengan V vektor bukan sifar dan tidak selari. Okey, so kita kata tidak selari lah bila tidak selari ni, dia apa ni? U dengan V tu. Okey, kalau kita buat dekat sini. 2M tambah 1 U. Vektor U. Okey, ini tolak tu saya pindah kanan jadi tambah. Sama dengan N tolak 3 V. Saya pindah kanan Okey, dekat sini kalau tidak selari, ini jadi kosong. 2M tambah 1 tu jadi kosong. N tolak 3 pun jadi kosong. Bila kata kita tidak selari tu maksudnya dia kosong dengan kosong kat situ. So kita carilah. Soalan kata cari nilai M dengan N. Okey, tak ada masalah lah. Okey, bonus lah soalan ni. Okey, so M ialah negatif 1/2. N ialah 3. Okay, lagi nombor 7. Laka graf. Okey, trigo. Tan. Okey, tan. Kita tengok dekat sini negatif tan ni. Negatif. Kalau susun dia dalam bentuk A tan BX tambah C itulah. Kalau kita susun dia, negatif 1 tan X/2 ataupun 1/2X. Okey, 1/2X tambah 2. Ini negatif 1. Okey, B negatif 1. X/2 tu B dia jadi 1/2. Dan C dia 2. Okey. Kalau graf positif, graf tan positif. Okey. Kalau graf tan positif dia macam ni. Ini graf tan. Sini 360. 2 pi. Ini 2 pi. Pi 180 kat sini. Ini graf tan lah kan? Okey, tan. So, kita nak biasa kita akan tengok C. Okey, kita buat C dululah. Dia kata C dia 2. Okey, so macam biasa kalau C2 kita letak garis kita tu paksi X. Okey, katakanlah sini paksi X. Lepas tu kita buat satu lagi garis putus tu dekat 2.
Okey. Soalan nak sampai 2 pi juga. Okey, tak ada masalah. Lepas tu, lepas tengok C, tengok A. A negatif 1. Okey, kalau graf tan, dia tak ada masalah. Pasal A tu. Sebab kalau graf tan tu, dia naik atas infinity. Positif infinity, negatif infinity. So, A tu tak ada masalah lah. Ikutlah dia bagi nombor berapa, 3, 7, 10 ke A ni kan. Negatif 10 ke, biar je. Cumanya kita tengok positif atau negatif lah. Kalau positif yang macam ni, ini tan X. So kalau negatif dia akan jadi terbalik lah. Graf dia jadi terbalik, maksudnya dekat sini. Dia jadi yang merah lah. Ini yang terbalik. Dia jadi berpantul lah, berpantul gitu. Ini graf negatif tan X. Okey. Sekarang ni settle A, tengok B. B dia 1/2. Okey, B dia 1/2. Setengah bentuk tan kan? Setengah bentuk tan. Kalau ada dua bentuk tan. Kalau satu tan X. Contoh tan X ni ada inilah dalam 360. Kalau setengah tu, okey, ini kan keseluruhan kan? Perhatikan yang merah sebab graf kita negatif. Okey, satu yang ni. So kalau kita nak separuh, kita cut. Kita cut dekat yang ni je lah. Kita ambil yang tu je, separuh. Boleh? Okey. So kita akan ambil graf kita jadi yang ni. Okey, bolehlah, saya teruslah. Sini. Okey, lepas tu mungkin kena buat garis dulu kat sini dulu. Okey, garis ni. Ini garis putus. Okey, lepas tu atas. Atas. Biar dekat yang ni lah. Sini. Sini C kita 2. C kita 2 tadi. Jangan buat dekat paksi X. Ini paksi X kita. Buat dekat 2. Dekat sini. Okey. Kat situlah. So dekat sini dia habis sampai 2 pi. Sini pi. Ini pi/2. Okey, kalau nak buat lah. Tak apa, cukup sampai situ saja. So dah, cukup dah tu. Sama je dengan sin konstan ke, tengok C, tengok A, tengok B. Okey. B. B seterusnya laka graf Y sama dengan P dengan keadaan P ialah pemalar dan 2 penyelesaian diperoleh. Nyatakan nilai P. P ialah pemalar. Maksudnya P itu kiranya nilai X lah. Nilai Y lah. P itu dekat mana? Sebab dia kata P ialah pemalar. Maksudnya P itu ialah suatu nombor yang tidak boleh diubah. So Y sama dengan 3, Y sama dengan 2, Y sama dengan apa-apalah. Okay. So dekat sini dia nak tahu lakarkan P ialah pemalar dan 2 penyelesaian diperoleh. Dekat mana? Kalau kita nak buat garis Y sama dengan tu, kita dapat 2 tempat kat sini ke? Kat sini. Oh, sorry. Tak boleh nak tu lah.
Okey. Kat mana kita cari dalam rajah kita ni kan? Kita nak pergi mana biar dapat dua jawapan. So confirmnya kat sini je lah yang kita dapat tu, yang tengah-tengah kat sini jugalah kan. Sini tak boleh, sini ada satu je kawasan penyelesaian tu. Ada satu je bersilang. So sinilah yang tepatnya sini. Sebab dia bersilang pada dua penyelesaian kat sini dengan sini. Dua penyelesaian. So jawapannya adalah P ialah 2. Y sama dengan P. P ialah 2. Okay, alright. Dia kalau ikutkan, dia tak pernah sama dengan 2 kan. Kalau graftan tu kan, kita buat banyak, dia macam nak cari betul-betul 2 tu agak susah lah. Dia macam infinity kan. Kalau yang, okay. Sini boleh 2, sini boleh 2, sorry. Yang atas ni yang infinity. Yang ini dia boleh 2, dia pergi 2. Macam yang ni kan, graf dia akan bersambung lagi. Ini pun akan bersambung lagi. So dia akan sampai 2. Sini pun akan sampai 2. Kalau graf tu nak sambung lagi, dia akan ke bawah kan. So dia akan sampai titik 2 tu. Okey. Okay, nombor 8. Hukum linear. Soalan ni, dia bagi rajah 2A tu ni lah persamaan dia. Persamaan dia dalam tak pasti, kuadratik apa-apa, kuadratik ke berapa, lengkung lah. Lengkung. So dia nak tukar kepada garis lurus. Di mana garis lurus tu paksi Y dia log 2Y. Yang X-nya tak pastilah apa dia. Tak pasti lagi. Okay, so kita nak tahu, soalan tanya tulis X. Kita nak tahu X dia berapa kan. So kita kena tukar persamaan dia. Tukar persamaan dia. Daripada Y sama dengan 4PX tambah 1. Y tu ni kena tukar kepada yang ni. Macam mana? Tambah log lah. Tambah, bila kita tambah log, dia kena tambah kedua-dua belah. Tambah kedua-dua belah. Okay. Log 2P, 4. Sini 4 darab P tau. So kalau darab, dia bersamaan tambah. Log 24 tambah log 2P X tambah 1. Okey. Log 24 ni boleh kira kita dapat 2. 2 kuasa 2, 4. Okey, 2 betul. Kemudian yang ini, log 2P kuasa X tambah 1. Kuasa tu kita boleh bawa ke depan. Dalam log kuasa tu kita bawa ke depan log. Jangan ke depan P. Ke depan log. 2 tambah, okay, X tambah 1 buat kurungan lah. Supaya tak tertukar dengan tambah tu. Log 2P. So, apa ni? Dah dapat lah maksudnya. Di mana X kita, okey. Ini Y kan, paksi Y.
Ini 2. 2 dengan log. 2 dengan yang ada X ni, yang ni lah. Yang ni kita kata C lah. C. Q. Q tu 2 dah tu. Boleh tahu dah tu Q tu 2. Okay. So, yang ini X tambah 1. Yang ada X tu kiranya M. Yang, sorry. Yang ada X tu M pula dah. Yang ada X tu X lah. Log 2P tu M. So, kalau nak sebutan X, tulis X. Untuk A, jawapannya X tambah 1. X tambah 1 lah. Okay. P. Cari nilai bagi P dan Q. Q kita dah dapat. Dalam persamaan, Q ialah 2. Untuk P. P dekat mana P? Oh, P sini. Yang tadi. Mana P tak ada. Okay. P sinilah. M dia lah. Okay. P dia tu dalam M. Kiranya log 2P sama dengan M. M kita Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Kita ambil yang ni lah. 14 tolak Q, 2. Okay. 4 tolak 0. Log 2P. 12 per 4. 3. Okay. So dekat sini kalau nak cari log kan, stepnya 3 naik atas, 2 naik sini. 2 kuasa 3, maka P dapat 8. Okey. Okey, nombor 9 dan seterusnya awak boleh buat. Minggu depan exam admit dah, Isnin. Bolehlah buat nombor 9 dan seterusnya lah. Minggu depan exam apa? Admit selain admit? Ada selain admit. Okey. So untuk seterusnya ni kita akan bincang esok. Banyak juga lagi. InsyaAllah kita akan bincangkan semua yang ni lah. Kertas 1. Okey, so itu saja untuk malam ni. Ada soalan? Kalau ada soalan mana-mana duk buat latihan ke apa kan, boleh send pada saya personally dan kita bincang lah. Saya tunjuklah personally jawapan ke macam mana, nak tanya tak faham ke saya bagi tahulah. Okay, boleh tanya personal pun tak apa. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu.